Ini tempat paling bahaya dekat bumi. Lagi sekali aku ingatkan jangan bercuti dekat sini. Tasik Natron dekat Tanzania. Warna dia pun dah suspicious. Kalau masuk dalam tasik ni, kulit dan mata korang akan rasa terbakar. Bukan sebab suhu dia panas. Actually panas kat 60°. Tapi sebab utama dia adalah level alkali yang tinggi. Haiwan yang masuk dalam ni semua jadi batu. Kecuali burung ni for some reason. Tahun 1986 dekat Chernobyl, Ukraine, sebuah reaktor nuklear meletup. Letupan tu lepaskan banyak radiasi yang merebak ke seluruh Eropah dan api dari letupan tu terbakar selama 9 hari. Kat situ wujudnya elephant food. Dia ketulan bahan api nuklear yang mencair masa letupan tu. Benda ni cukup untuk membunuh seseorang kurang daripada seminit kalau berdekatan. Sebab tu gambar yang korang tengah tengok ni pun robot yang ambil, bukan manusia. Ini lubang berapi yang dah terbakar 50 tahun. Cerita dia macam ni. Saintis tengah gali tapak untuk cari gas asli. Tapi masa gali tu tanah dia runtuh dan jadi lubang besar. Untuk elak gas beracun merebak, diorang decide untuk nyalakan api biar gas terbakar. Tapi masalahnya gas ni tak habis. Jadi menyalalah sampai sekarang. Tapi sekarang tak adalah bahaya mana kan. Dia dah jadi tarikan pelancong. So kalau korang nak pergi yang ni silakan.